uh, Datuk Dr. Ismail selaku moderator, ahli panel, yang berhormat Datuk Seri Abang Mat, sahabat-sahabat yang saya kasih sayang. Alhamdulillah, banyak syukur kepada Allah SWT kita dapat bertemu dalam sesi yang sebenarnya saya pun tak berapa nak prepare jugalah. Saya nak cakap pasal maqasid haji. Saya ni bukan ustaz, baru nak start lah. Jadi cuma sedikitlah pengalaman saya pergi haji. Sebab ada kata alumni haji ya. Pengalaman pergi haji tahun 2018. Pergi sendiri. Tak pakai package apa-apa. Kebetulan masa tu saya selesai politik Timbalan Perdana Menteri. Jadi kita dapatlah visa. Dapat visa, dapat 15. Saya bawa lah kawan-kawan. Pakat-pakat pergi, pakat bawa isteri masing-masing. Kita pergi sendiri-sendiri. Cuma apa yang saya nak sebutkan pada tuan-tuan dan perempuan, kita sebelum pergi ni orang cerita macam-macam pergi haji ni. Tak boleh cakap lebih kurang, tak boleh mengatakan orang, tak boleh bersangka yang bukan-bukan. Kan? Maknanya kena yakin dengan apa saja yang berlaku. Jadi kena bersihkan hati. Tak boleh cakap benda-benda yang tak elok. Kan? Kalau panas pun jangan duk sebut panas. Tak lagi dia akan panas satu hari katanya. Kan? Kalau sejuk pun jangan duk cakap. Kata orang buat sejuk sangat ni. Kan? Dia akan sejuk sampai. Itu cerita-cerita orang lah. Betul tak betul Allah Alam. Sebab kita tak lalui itu. Cuma satu perkara yang saya rasa puas sangat pergi haji pada masa itu ialah bila kita pergi sendiri ni, kita tak terikat dengan peraturan-peraturan, dengan maknanya dengan proses yang biasa dengan tabung haji dan sebagainya. Kita cuma daftar di kad maktab, kemudiannya kita diberikan tempat dan kita duduk di hotel yang kita dah sewa. Kemudiannya kita urus sendirilah kenderaan dan sebagainya. Menariknya pengalaman saya mengerjakan haji ini, sebab kita sama-sama yang ramai. Rupanya bila kita pergi sendiri, ramai menumpang. Kan? Daripada 16 orang kami, kesudahnya jadi dekat 30 orang. Orang tu menumpang, main mana? Saya tak tahu. Dia main boleh nak tumpang. Suami isteri nak tumpang. Saya temai lah, join lah. Akhirnya jadi satu grup juga. Kita sewa satu bas, sampai ke Arafah. Kita duduk di Arafah. Sampai kemudiannya kita ke Muzdalifah. Kan? Kita ada yang turun daripada bas, ada yang tak turun. Kan? Jadi ada driver bas tu tolong pergi ambil batu. Dia kata tak boleh turun, tak apa, dia kata dia pergi turun ambil batu. Kan? Lepas tu dia bawa bas tu sampai ke dekat tempat melontak tu. Kan? Tempat atas tu kita pergi naik dan kita melontak. Hari pertama tu melontak, lepas je melontak pakat dengan kawan-kawan. Macam mana kita ni? Kita nak terus pergi buat tawaf haji ataupun kita nak balik dulu, esok pun kita buat. Dia kata tak payahlah, kita teruslah pergi buat tawaf haji. Lepas habis melontak, lepas subuh tu terus pergi ke Mekah. Kita berjalan kaki daripada tu, terus berjalan kaki. Jalan sampai kat bawah, dekat bawah tu tahan teksi, pergi ke Mekah dan terus pergi buat tawaf haji dan buat sa'i, selesai haji. Dan selesai haji, elok selesai aja haji. Kemudian orang pun raya, sembahyang raya dan sebagainya. Kita pun balik rehat. Malam yang keduanya sama juga. Jalan kaki daripada duduk dekat dekat apa nama tempat tu. Tak jauh lah dengan nak tempat nak melontar tu. Jalan kaki lah. Jalan kaki, rupanya ramai-ramai pakai jalan kaki. Jalan kaki naik, kita pergi tidur dekat tepi jalan lah. Ramai-ramai. Ni yang saya nak cerita kat tuan-tuan. Bila kita tidur ramai-ramai kat tepi jalan longkang ni, kadang-kadang polis Saudi ni dia main halau lah. Main halau pindah.
pindah tempat tidur kan. Tapi pengalaman-pengalaman itu menarik. Yang menariknya apa? Menariknya ialah bila kita tanya orang sebelah kita, my package mana ni? Dia sebutlah package sekian-sekian. Oh, mahal ya? Oh, bolehlah tahan 70,000. 70,000 pun tuan duduk tidur tepi longkang ya. Kena perambat dengan polis dia. 70,000 package. Saya kata saya nak habaq saya main package apa pun tak berani. Takut tak dia kata ambon. Kan? Takut tak dia marah dengan dia punya ejen pula kan. Jadi tuan-tuan, itu pengalaman lah ya sampai habis kita selesai. Baru-baru ni ada seorang kawan, sahabat saya, sama-sama orang berniaga lah. Dia pergi haji dengan isteri dia. Pergi haji dengan isteri dia. Dia sebelum tu dia memang ada masalah dengan bisnes dia. Saya pesan dekat dia, saya kata tak payah pergi lah. Sebab kamu pula keadaan yang sangat teruk. Company tengah teruk. Gaji pun tak ada nak bayar, macam mana ni? Nak pergi buat apa? Selesaikan masalah di sini dulu. Sebab kewajipan pergi haji ni ialah kepada yang mampu. Jangan sampai kita pergi haji dalam keadaan kita tak selesai tanggungjawab dan amanah kita dekat sini. Tak boleh dia kata, bini aku nak suruh pergi juga, nak ajak pergi juga. Pergi, tuan-tuan tahu pergi ambil package berapa? 250,000 seorang. Pergi suami isteri 500,000. Tuan-tuan pergi ni kira first class daripada KLIA first class sampai balik first class. Tuan-tuan faham tak? First class. Maknanya tak ada ketikanya dia merasai nikmat menunaikan ibadah haji. Tak ada. Sampai sana disambut dengan kereta mewah, masuk pergi hotel-hotel 5 star, sampai ke dekat Arafah tu tuan-tuan, kemahnya itu diserve 5 star punya standard. Kemah tu dah aircon tu bab lah, kemah kita biasa pun aircon kan. Tapi ini serve, ada pelayan, siapkan makan, minum, meja, kursi semua cukup. Mana macam duduklah hotel dekat Arafah ketika mana wukuf. Tuan-tuan dia balik mai, ni cerita dia balik mai. Bila balik mai, bini dia menangis dalam kapal terbang. Dia heran, dia kata menangis pasal apa? Dia kata macam ni ke pergi haji. Jadi dia balik mai cerita kat saya. Saya kata memang patutlah bini hang menangis. Pasal orang bukan pergi haji macam tu. Tu pergi melancong. Orang pergi haji tak macam tu. Saya kata tahu tak pasal apa bini tu menangis? Pasal bini tu tak boleh nak cerita pengalaman dia pergi haji. Kan kita biasa balik daripada haji tuan-tuan. Tuan-tuan yang mana first time nak pergi lah. Kan? Satu benda yang seronok kita pergi haji ni ialah kita balik berkongsi pengalaman tu. Pengalaman kita pergi haji tu, kita seronok bercerita dengan kawan. Termasuklah pengalaman yang pelik-pelik yang kita jumpa. Tapi kalau pergi macam kawan saya ni, nak cerita apa? Apa benda yang nak cerita? Tak ada benda yang boleh dicerita. Kan? Sebab itu, memahami maqasid haji ni macam Ustaz Ridwan sebut tadi lah. Kan? Kita pergi haji ni bukan dia nak memahami maqasid ni, antara objektif haji ni bukannya baca sekian, tawaf pusingan pertama baca sekian, sa'i daripada Safa ke Marwah baca sekian, patah balik baca sekian. Bukan itu, bukan semata itu. Kalau itu boleh kita hafal, alhamdulillah. Tapi yang lebih daripada itu ialah macam yang ahli panel yang sebut tadi, daripada buku-buku kajian yang dia buat tadi kan. Maknanya di sana itu mengajarkan kita tentang itulah kehidupan kita di dunia. Kan? Masa itu tak ada beza antara orang kaya dan miskin. Tak ada beza orang kaya dan miskin. Kita pergi pakai ihram, 2 helai kain yang tidak berjahit. Kan? Itulah pakaian kita. Dan itu menggambarkan suasana bila di akhir hayat kita besok, itulah dia. Bila kita mati esok, itulah 2 kain yang akan membalut tubuh badan kita.